A motor is hoisting a 10 kg load upwards. The radius and moment of inertia of the hoist is 1 meter and 2 kg square respectively. Neglect mass of the shaft, motor and frictional effect. Find the torque of the motor needed to bring the load up with an acceleration of 1.2 meter per second square. Okey, daripada soalan ini diberi load 10 kg, R hoist, radius hoist 1 meter. Okey, moment inertia untuk hoist 2 kg meter square, and then acceleration 1.2 meter per second square. Okey, so diberi data ni, dia nak cari torque yang diperlukan untuk mengangkat load ni selaju dengan pecutan 1.2 meter per second square. Okey, apa yang kita kena buat ialah kita kena lukis free body diagram. Okey, so dia punya FBD senang saja. Okey, so first kita lukis motor. Kemudian ada hoist. Kemudian ada load. Okey, ini load. Okey, hoist ni data dia ialah radius 1 meter. Kemudian moment inertia dia ialah 2 kg meter square. Okey, so pergerakan load ni dia nak ke atas lah, 1.2 meter per second square. Okey, so maknanya dia menaik lah. Okay, dia agak mengelirukan kat sini. Okey. Kemudian dekat load ni dia ada pecutan gravity, mg. Okey, so torque yang diperlukan untuk mengangkat load ni naik ke atas ialah total torque sama dengan torque untuk hold load ni. Okey, so sekarang ni dalam sistem ni dia ada banyak elemen yang terlibat lah. Okey, so untuk memegang ataupun menggantungkan load ni sahaja memang dah ada daya kilas. Okey, so torque untuk hold the load. Okey, T to hold load. Okey, plus torque yang diperlukan untuk mengangkat load ni naik ke atas. Okey, torque to lift load plus torque yang diperlukan untuk memutarkan hoist ni. Torque to turn hoist. Okey. T to hold load. Okey. Andai kata ini hoist. Okey. Ini daripada pandangan depan, ini daripada pandangan sisi. Okey, dengan radius R lah sama dengan 1 meter. Okey. So dekat hoist ni ada kabel lah dan ada load. T
to hold load ni ialah torque yang diperlukan untuk menahan load ni supaya tidak bergerak ke bawah disebabkan ada gravity yang ni ada gravity. Kalau tak ada apa-apa moment yang menahan hoist ni, load ni akan bergerak ke bawah lah. Okey. So dekat sini, dekat hoist ni dia ada satu shaft. Okey. So ada moment dekat sini. Ada moment kat sini disebabkan ada load ni lah. Okey. Load ni tadi 10 kg. 10 kg. So untuk menahan load ni supaya tak bergerak ke bawah, so kena ada ni torque to hold load ni. Supaya dia tak ke bawah lah. So dia punya equation ialah T sama dengan FR. Ni memang simple ni lah, simple punya equation. Okay. So F ni sama dengan mg. So mg R lah. Mass. Ni mass. Ini gravity. Ini radius. Okay. So untuk yang case untuk soalan ni, just masuklah. M sama dengan 10 kg darab dengan gravity 9.81 darab dengan radius 1 meter. So kita akan dapat 98.1 Newton meter. Okey, unit ni jangan silap. Jangan ada yang ni lah Newton per meter lah apalah kan. So jangan silap lah. Kena ada dan jangan silap. Okey. So kita masukkan kepada sinilah 98.1. Okey. Kemudian ada torque untuk menaikkan load. Okey, sekarang ni dalam keadaan yang ni lah initial torque ni dia akan menahan load ni daripada turun ke bawah disebabkan mg ni. Kemudian untuk menaikkan load ni dia kena tambahkan lagi torque untuk menaikkan load ni. Okey. Torque to lift load. Okey. So ini mass tadilah. Load. Okey. Saya ulang sekali. Torque lift load ni torque yang diperlukan untuk memecut beban ni naik ke atas. Okey. So dia bagilah acceleration sama dengan 1.2 meter per second square. Okey. So tadi dia dalam keadaan pegun dan dia nak menggerakkan load ni naik ke atas. So pergerakan ni memang kena ada pecutan. So inilah dia pecutan dia. Okey. So rumusnya ialah T sama dengan FR juga. Okey. So F ialah MA darab dengan R. Okey. So ini basic lah. F sama dengan mg, F sama dengan ma. So yang G ni tadi pecutan, yang G pecutan gravity. Yang ini ialah pecutan ke atas untuk melawan gravity tadilah. Okey, so just masukkan je M sama dengan 10 darab dengan 1.2 darab dengan radius 1.0. Jadi T to lift load sama dengan 12 Newton meter. Okey. So nilai ni
Kita masukkan je dalam previous equation lah. Masukkan je dekat sini. So, 12 Newton meter. Okey. Kemudian ada torque to turn hoist. Okey. So dekat sini kenapa ada torque to turn hoist ni? Okey. Let's say ada hoist. Okey. So radius dia tadi 1 meter. Okey. Hoist ni dia ada jisim dia juga. Okey, load tadi dia dah ada jisim. Sebanyak 10 kg. Yang ini hoist ni pun dia ada jisim juga. Yang ni. Okey, dia ada jisim. Shaft tadi pun ada jisim. Okey. So apabila benda yang berjisim ni, bila kita nak menggerakkan dia, kena ada pecutan. Okey. Dan bila nak memberhentikan dia, okey, memang memerlukan another force lah, sebab ada inertia. Beza kan kalau macam kita membawa let's say kita sedang memandu kereta, muatan ringan dengan muatan berat kan susah nak berhenti dan susah nak memecut. Okey. So that's why dia concern lah tentang moment inertia ni. Okey, yang mana I sama dengan 2 kg meter square. Okey, so untuk menggerakkan hoist ni, dia perlu ada another torque lah. Tadi torque untuk hold load, and then torque untuk lift load. Sekarang ni torque untuk menggerakkan, untuk memutarkan hoist ni. Okey, so equation ni ialah T sama dengan I alpha. Okey, so I ni ialah moment inertia, alpha ni angular acceleration. Okey, so yang I ni senang, simply ambil sini. Just simply ambil lah sebab dia dah beri. Okey, untuk yang alpha ni, okey, angular acceleration ni, kita just gunalah rumus yang common. Okey, so V sama dengan R omega. Okey, so alpha A sama dengan R alpha. So yang V ni ialah velocity, omega angular velocity. Okey, sebab yang ni velocity yang dalam keadaan linear lah, yang ini bersudut. Okey, so ini acceleration, yang ini angular acceleration. Okey, kenapa memerlukan alpha ni? Ni disebabkan yang A ni tadi acceleration sama dengan 1.2 meter second square ke atas ni. Okey, A ni ialah acceleration ataupun pecutan yang membawa load ni naik ke atas. Dia naik ke atas lah. Okey, secara linear. Okey, tapi yang untuk hoist ni, okey, bila dia nak tarik load ni naik atas, yang hoist ni dia memerlukan pecutan secara angular, dia bersudut, berpusat kat sini. Okey, so that's why kena convert
Alpha ni, A ni kepada alpha. Kena convert acceleration yang linear ni kepada angular acceleration. Okay, so just guna simple math lah. So alpha sama dengan A over R. So dia dah bagi A sama dengan 1.2 bagi dengan 1. So alpha sama dengan 1.2 radian per second square. So jangan lupa yang ni second square ni. Okay, so bila dapat alpha, just masukkan je lah. I ni tadi ialah 2. So alpha 1.2. Okay, so kira jawapannya dapat 2.4 Newton meter. Okay, so yang ini just masukkan ke dalam yang ni lah, first tadi, yang main punya equation 2.4. Okay, so totalnya ialah 112.5 Newton meter. Okay, ini torque needed. Okay, senang je kan? Sekian, terima kasih.